Masari. Ya. Nombor telefon Cisarip yang terima mesra. Berapa? 017. Okey, tahniah saya ucap kepada Cisarip Keluarga. Ya. Yang mana nombor kerjaan 017. Ya. Ya. Betul. Ya, betul. Okey, tahniah saya ucap kepada Tuan dan Keluarga. Ya. Yang mana nombor kerjaan Polsari di sini kena pilih jabatan ketua daripada Serikat Coca-Cola. Ya. Yang mana Serikat Coca-Cola nak bagi-bagi dulu saya nak menyambut idul hasil yang lalu yang menyambut surat pergantian tahun 2010. Ya. Yang mana nombor tendensi memasaran di sini telah nampak berjaya duduk pada utang ke-7 daripada 27 berjaya nak dicabut semalam. Ya. Berhak menang hadiah RM30,000 daripada Serikat Coca-Cola. Ya. Jadi di sini ada sikit maklumat daripada Dewan Pejabat Negara. Ya. Yang mana hanya setiap berjaya mesti nak diberi emas dalam rekod simpanan setiap pemenang. Ya. Kalau tak kena cas apa-apa lagi, tak kena bayar-bayar lagi. Ya. Tuan Tarif punya kompleks simpanan daripada Singapura supaya nak beri setelah transport 30 bulan kompor emas dalam rekod Tuan Tarif. Ya. Tuan Tarif punya kompleks simpanan daripada Singapura. Banyak bank. Hello. Yang sering digunakan Tuan. Ya, ya, ya. Itu daripada Singapura. Bagaimana kalau saya pergi terus ke pejabat? Okey, boleh datang ke pejabat, tapi kita boleh angkat dia kerana yang mana dia sudah nak disiapkan dekat bank ya. Macam mana? Jadi boleh datang ke pejabat, tapi kita boleh angkat dia kerana yang mana dia sudah nak disiapkan dekat bank. Okey. Okey, ya. Hello? Okey, selamat bentar ya. Ya, ya. Okey. Hello. Ya, ha. Ya. Macam mana cik? Ya, saya akan ke pejabat. Okey, boleh datang ke pejabat, tapi kita boleh angkat dia ya, kerana yang mana dia sudah nak disiapkan dekat bank ya. Okey. Okey, thank you, selamat petang. Jadi macam mana saya Saya, anak nama saya. ya, ya, ya. Osman bin Noh. Rosman? Bin Noh. Rosman bin Noh. Ya, betul. Oh, ni tak ada talian tetap ke? Ya. Nombor talian tetap Ya, ini. untuk saya Apa ya? untuk saya hubungi. Oh, inilah. Ini. Hello? Ya. Untuk saya hubungi nombor talian tetap hanya nombor ini saja. Inilah cik. Ini yang sekarang kau setiap berjaya mesti kau ke nombor telang ini. Ini setiap berjaya. Ya. Mesti kau telang ini kami nak siapkan untuk pemenangnya. Sebab telefon ofis sementara dalam perbaikannya. Okey. Jadi pejabat ni buka daripada waktu bila? Ya. Pejabat ni buka dari waktu bila? Pukul 8 pagi tutup pukul 9 malam. Okey. Jadi saya nak tanya lagi sekali. Adakah ini pejabat besar ataupun cawangan ataupun macam mana? Ini pusat cik. Pusat? Ya. Pusat apa? Pusat Coca-Cola ke? Ya, betul. Coca-Cola Malaysia ataupun FNN? Hello? Putus-putus cik. Putus-putus ya. Ya? Kami tak boleh pada dengar ya. Putus-putus. Okey, thank you, selamat petang. Okey. Hello? Saya nak tanya, adakah syarikat ni syarikat Coca-Cola FNN? Hello, ya. Hello. Saya tak jadilah nak ke pejabat. Jadi bagaimana ya prosedur dia? Jadi tak ke pejabat. Ya. Macam mana cik tak ke pejabat? Ya? Cik ke pejabat. Ya? Boleh cik ke pejabat, tapi cik tak boleh angkat dia kerana yang mana dia sudah tak disiapkan dekat bank. Okey, saya faham. Jadi bagaimana? Jadi cik boleh konversikan daripada pihak saya nak pay RM30,000 mas dalam akun tuan. Okey, saya ada CIMB. Okey, semasa tuan guna akun daripada CIMB Bank ada guna ke ITM. Ada. Okey, sudah nak dibagi nombor akun daripada CIMB Bank supaya nak kompong kaun RM30,000 masuk dalam akun tuan petang ini juga. Okey. Supaya tuan boleh tengok bukti hari ini boleh angkat bila-bila masa cik nak angkat RM30,000 dalam akun. Okey, ya. Okey, nombor akun berapa? 4. Hello? Tadi Hello? Ya? 4. 47. Ya. 47 47 01 01 55 55
66 2 4710. Ya. Ya. Lepas tu 36 36 00. 00. Ya. Cakap semula cik. Ya. Cakap semula. 4701 5566 3600. Okey, supaya nak kumpulkan RM30,000 masuk dalam akaun tuan. Ya. Tuan kena pergi dekat bilik mesin ATM daripada CIMB Bank. Ya. Lepas saja sudah dekat bilik mesin ATM daripada CIMB Bank, Ya. mesin boleh guna nantinya. Ya. Tuan kena call semula ke nombor telefon saya supaya saya nak bagi arahan tata cara. Ya. Ikan RM30,000 kompon masuk dalam akaun tuan. Ya. Supaya pengiriman notis tak ada silap kompon masuk ya. Encik boleh angkat, tidak masuk tuan nak boleh angkat. Ya. Tuan kena pergi dekat bilik mesin ATM daripada CIMB Bank. Ya. Kalau pas saja sudah dekat bilik mesin ATM daripada CIMB Bank, mesin boleh guna. Ya. Tuan kena call semula ke nombor telefon saya supaya saya nak bagi arahan tata cara nak aktifkan RM30,000 kompon masuk dalam akaun tuan. Ya. Supaya pengiriman notis tak ada silap kompon terima hari ini ya. Ya. Okey, lepas saja betul lah ke bilik mesin ATM daripada CIMB Bank agak-agak dalam beberapa masa. Ya. Ya. Lepas saja betul lah ke bilik mesin ATM agak-agak dalam beberapa masa. Dalam 5 minit. 5 minit. Ya. Okey, lepas saja betul lah ke bilik mesin ATM, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Ya. Sebab keselamatan itu lebih utama daripada segalanya tuan ya. Ya. Okey, saya nak tunggu konferensi tuan dalam masa 5 minit. Encik boleh guna mesin ya. Ya. Okey, thank you. Selamat petang. Alright. Okey.